Purata kos ijazah di Malaysia boleh mencecah RM50,000 ke RM200,000. Bersedia atau belum? Hai, asyik perempuan. Pernah tak kita terfikir macam mana nak sediakan dana pendidikan anak-anak tanpa terkesan dengan kenaikan harga kos setiap tahun? Kita semua tahu kos pendidikan makin lama makin tinggi. Kalau kita simpan dalam bentuk tunai semata-mata, ada risiko nilai duit makin mungkin sebab inflasi. Tapi kalau kita simpan dalam emas, nilainya yang lebih terjamin untuk jangka masa panjang. Contohnya, 10 tahun yang lepas, kos yuran universiti mungkin dalam RM5,000 setahun. Sekarang dah naik berganda, tapi kalau kita simpan emas, nilai simpanan itu boleh ikut kenaikan harga. Bayangkan kalau kita mula simpan 1 gram emas sebulan mulai hari ini, dalam beberapa tahun kita dah ada dana yang cukup untuk pendidikan anak-anak kita. Jadi kalau perempuan nak mulakan langkah bijak ini, nak saya bantu, klik link di bio dan hubungi saya sekarang.